Stadium Nasional Bukit Jalil bakal menjadi saksi pertembungan penuh emosi dan maruah. Menjelang final Piala FA 2025, jurulatih Sabah FC, Jean-Paul de Marigny tampil dengan kenyataan berani, Sabah tidak akan berkubu seperti Shanghai Port ketika menentang JDT. Di sebalik sejarah pahit di belasah 8-0, sang badak memilih untuk menyerang, bukan bertahan. Adakah ini keberanian luar biasa, atau perjudian paling besar Sabah dalam tempoh 30 tahun? Inilah kisah di sebalik strategi, dendam lama, dan impian kejuaraan yang sekian lama dinanti. Menjelang aksi final Piala FA 2025, bahang perlawanan semakin terasa apabila jurulatih Sabah FC, Jean-Paul de Marigny, tampil dengan pendirian tegas. Sabah tidak akan meniru taktik bertahan Shanghai Port ketika menentang Johor Darul Ta'zim FC. Terdahulu, Shanghai Port mencuri perhatian apabila berjaya mengikat JDT tanpa jaringan dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite (ACLE), meskipun terpaksa menyerap 48 percubaan, termasuk 12 tepat kesasaran di Stadium Sultan Ibrahim. Namun bagi de Marigny, pendekatan sedemikian bukan identiti sang badak. Menurut beliau, bertahan hanyalah sebahagian daripada fasa permainan, tetapi bukan strategi utama Sabah FC, yang selama ini dikenali sebagai pasukan menyerang dan gemar memburu gol. Beliau berkata, tidak, sudah tentu bertahan itu sebahagian daripada prinsip kita, sama seperti menyerang, ia bergantung kepada fasa permainan, jelasnya dalam sidang media pra-perlawanan. Beliau turut menegaskan bahawa Sabah akan kekal dengan corak permainan sendiri, tanpa mengubah DNA pasukan hanya kerana berdepan lawan pilihan. Permainan tetap sama dari segi cabaran, kita perlu realisasikan semua aspek permainan sebaik mungkin. Jika anda mengikuti Sabah dalam 8 perlawanan terakhir, kita ialah pasukan menyerang dan kita mahu menjaringkan gol, katanya lagi. Keyakinan de Marigny bukan tanpa asas, apabila Sabah menunjukkan peningkatan prestasi dengan kerap mencipta peluang dan jaringan, sekaligus menjadikan final ini sebagai medan sebenar, menguji keberanian taktikal sang badak. Lebih menarik, perlawanan ini turut membawa elemen dendam buat Sabah FC. Ini kerana pada September lalu, JDT pernah membelasah Sabah 8-0 dalam aksi Liga, satu keputusan yang masih segar dalam ingatan pemain dan penyokong. Dalam masa sama, Sabah membawa harapan besar untuk menamatkan kemarau kejuaraan Piala FA sejak tahun 1995, sekaligus mencipta sejarah baharu kelab. Kini, persoalannya, adakah keberanian menyerang Sabah mampu menggugat dominasi Harimau Selatan? Atau adakah JDT sekali lagi akan membuktikan mengapa mereka kekal sebagai kuasa mutlak bola sepak Malaysia? Jawapannya bakal terjawab di pentas final Piala FA yang dijangka penuh drama dan emosi.